Bukan sunnah Nabi ke bela kucing? Bukan sunnah Nabi. Ini dah buat sarang letak dalam rumah je. Dah macam zaman kita sekarang ni. Zaman kita ni bela kucing letak dalam rumah, maka apa hukumnya? Harus. Harus. Tak ada masalah. Yang tak boleh bela letak dalam rumah anjing. Tu ada hadis. Innal malaikata la tadkhulu baita fihi suwarun wa kalbun wala junubun. Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada di dalam rumah itu gambar-gambar patung-patung yang bernyawa. Wa kalbun, dan juga anjing. Ada anjing letak dalam rumah, maka malaikat tidak masuk. Wala junubun, dan orang yang berjunub pun malaikat tidak masuk ke dalam rumah. Malaikat mana ni? Kata ulama-ulama, malaikat rahmat. Malaikat yang ditugaskan untuk mendoakan rahmat kepada isi rumah. Malaikat tu dah masuk. Ada pun malaikat maut masuk. Bahagian nak cabut nyawa. Tadi kira takut salah faham, dia kata kalau gitu bagi buah haji ada ekor dalam rumah. Hidup semua tuan rumah. Siapa ke kiamat dia mati apa? Dan malaikat dah masuk. Malaikat rahmat. Kiraman katibin, tak cerah langgar. Hak bahagian catat. Bahagian catat, bahagian tulis kebaikan kejahatan tu, follow rumah tu. Tu ikut sama kita di mana jua kita berada, walau dalam rumah, dalam rumah itu ada patung sekalipun tetap masuk juga. Patung yang bernyawa atau lukisan yang bernyawa atau gambar-gambar yang bernyawa. Patung stokor dengan mata, dengan hidung, dengan telinga, dengan tekak, dengan tangan, dengan kaki, cukup lekat, ijma' ulama haram. Tak suruh bubuh dalam rumah. Tak kira patung dia pun. Permainan budak-budak maaf pada syarak. Dalilnya ambil daripada hadis apabila Nabi melihat Aisyah radhiyallahu anha bermain dengan patung. Nabi tidak melarang. Hal keadaan ketika itu Aisyah budak-budak lagi. Main patung pasal dia dah. Dan yang dilarang, patung itu dijadikan perhiasan, yakni letak di atas almari, bubuh atau gobok sebagai perhiasan. Tak boleh. Permainan boleh. Permainan budak-budak, mana dah habis main bubuh dalam baku, bubuh bawah katil, mainan budak-budak. Adapun gantung bersiri atau gobok tu bukan permainan budak-budak, tu dipanggil perhiasan. Maka kalau ada patung di dalam rumah kita disusun perhiasan seperti itu, tidak dimasuki oleh malaikat. Minat-minat janganlah sampai kita terhalang daripada rahmat Allah. Kalau nak minat, jangan ambil patung-patung bernyawa. Patung yang tidak bernyawa tak apa. Umpamanya kita minat sangat motosikal, kita pun beli replika motosikal, ataupun mainan-mainan motosikal kita pun susun dalam robot cermin. Itu harus kerana motosikal ada hidup, bukan bernyawa. Motosikal ada, basikal ada, kereta pesing lama ada, pesing baru ada, kita pun susun dalam robot. Itu tak termasuk dalam larangan. Atas sebuah tu mahal, 500 ada, 1,200 ada. Motosikal, kereta, boleh buka bonek, boleh macam-macam, boleh isi minyak.
tapi kecilnya. Perhiasan tak ada masalah, boleh. Ujung-ujung minggu toki pun susu bersih lah, susu molek, harus hukum dia. Cucu-cucu tak boleh main barang berharga. Kalau kira daripada tingkat bawah sampai tingkat atas dekat 48,000 habis. Tak kira lagi Mekah lagi. Habis bahagian bahagian mainan gitu. Tapi nak khabar tak haram. Tapi kalau letak perhiasan, patung-patung bernyawa dalam almari seperti itu, haram. Ada kan setengah-setengah orang muda, tak kira orang muda, orang tua pun minat kan. Dia minat Ultraman, dia minat Superman, dia minat Spiderman, dia minat Avenger, dia minat benda lagi. Apa benda ni, kau ada lah hak meng-meng belakang tau. Dia pun beli lah. Lepas tu dia pun letak dalam robot cermin lah. Tu haram. Tak sebab lah. Kalau ada rumah kita, bagikan anak cucu sembahyang. Benda-benda seperti itu dilarang oleh syarak. Nampak? Ada unsur pemujaan, ada unsur takjub. Memang tak ada barang kita beli mahal. Patung-patung kita ingat murah. Mahal. Ada hak kat 1,000 ada hak 5,000 ada hak beribu-ribu. Tapi ada manusia yang sanggup beli dan jadikan koleksi. Haram. Tak boleh. Nak cari minat yang harus tidak haram. Ni semua adalah membodohkan diri kita belaka. Duk berabi ke harta perkara-perkara yang tidak ada faedah. Rasa patung manusia, patung binatang yang bernyawa jangan letak di dalam rumah sebagai perhiasan. Ada pun patung tetapi untuk pembelajaran, kata ulama-ulama boleh. Seperti macam kita tengok di mak-mak saing ataupun di hospital-hospital, klinik-klinik kan ada patung kan. Ada kepala, batu, ada korok, ada ditunjuk paru-paru, orang ni jatuh, orang ni usuh, orang ni buah pinggang, tu patung juga. Tetapi harus kerana apa? Untuk pembelajaran. Inilah yang disebut oleh Syekh Idris Marbawi rahimahullahu ta'ala. Untuk belajar apa? Kalau patung anak main tak apa dah. Patung untuk permainan budak-budak tak ada masalah. Cuma bila main, habis sudah main simpan, taruh dalam gobok. Tak usah susung lah. Jangan susung di atas almari, susu atas meja. Tu dipanggil perhiasan. Wak batal peluk boleh. Anak kita kan, anak kita tak jenera kalau dah tidur dengan beg, boleh. Beli beg sekor, buat batal golek ni, boleh. Nampak? Pasal adik su minat beg. Mak gitu kok, mak tak jenera kok kalau tak tidur dengan anak patung beruk. Beli. Dewasa tak masuk. Dia untuk kanak-kanak sahaja. Bosak konyol dah tak jenera. Dia kena dia kok kena peluk. Dah peluk laki mum apa dah. Apa mu nak peluk patung-patung macam budak-budak kecil tak payah lah. Tak payah ikut dah orang-orang putih. Ni semuanya adalah terikut-ikut dengan orang-orang kafir. Kalau orang kafir kita tengok dalam bilik-bilik mereka kan penuh dengan patung-patung. Kita kopi, kita nak tiru belaka. Hak dah pakar kawan kita tiru kok. Tak usah tiru-tiru lah. Tiru hak malak, tiru hak yang diajar oleh Nabi, sunnah Nabi. Hak ni yang perlu kita tiru. Ada pakar tak usah tiru. Jadi Abu Hurairah dia hanya letak kucing di atas pokok saja. Jadi balik pada asal, nak bela kucing, lepas tu nak letak dalam rumah, ada sarang di dalam rumah, harus. Cuma kena jaga kebersihan. Najis dia tu jaga baik, termasuklah bulu dia.
Dia kata bulu maaf pada syarak. Maaf pada syarak jikalau sedikit. Tu pun kita cek dah beradam. Tak ada dah. Tiba-tiba selesai daripada sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok di lengan baju dah ada bulu kucing. Maaf pada syarak. Maaf banyak mana? Sedikit. Ada dalam 2 bulan, ada bulu di gelar, kita pun buang. Maaf pada syarak, tak perlu ulang sembahyang. Ada pun nak sembahyang tiba-tiba nampak ada bulu kucing, kita pun lock kita. Apa? Maaf pada syarak. Dah maaf. Apa dah maaf? Pasal musdah. Yang maaf tadi tak sedar. Cek dah, cek di peyah di dahi dia apa tak ada. Kita pun sembahyang, selesai sembahyang tengok alah ada bulu kucing atau kepala bau. Maaf. Tu sedikit. Nampak? Tapi kalau banyak tidak maaf. Lepas sembahyang tengok bulu kucing ada atas kepala bau sekelo tu. Tu dah maaf tu. Beratah ni, banyak penuh ni. Tak boleh. Asal sebelum kita sembahyang tadi kucing tidur atas jubah. Kucing tidur atas kain pelekat, kita pun ambil dan nak kebah-kebah bakar Allahu akbar tu. Tengok di penuh bulu ni. Tak maaf. Lagi. Rohok nak kalau begitu. Memang rohok sikit. Nak nak beli dalam rumah. Jadi nak beli kucing bubur di luar lah. Asal bubur dalam rumah, bubur di luar. Wak sarang dia, rebang dia tu, duduk luar. Pasal ada orang dia perhabis ke rumah kucing saja berpuluh-puluh ribu. Ada kan? Rumah kucing puluh-puluh ribu. Siap ada akaun. Sungguh ada akaun. Rumah kucing tu ada akaun. Rumah mak dia kapung kipas kolek kipas tak ada akaun. Tapi rumah kucing ada akaun, jangan main-main. Pasal kucing dia kucing mahal. Ada juga pesen gitu. Bila terlalu membazir pada perkara yang tidak ada faedah, ikhwanus syaitan, saudara setan. Innal mubadzirina ikhwanus syaitan. Tak sampai ziyah. Benda yang syarak dah suruh pun. Syarak suruh buat baik pada binatang, tetapi tidaklah sampai tahap kita keluar beribu-ribu untuk binatang tadi. Sampai beribu-ribu apa benda kan? Bila sampai raya haji ni ada sebahagian dia tambah masuk haji. Kita apa itu kita. Nak rebang tak ada piti bagian kucing berpuluh-puluh ribu dah. Bodoh je dek. Rebang sebahagian 650, 700 ada piti. Tapi bahagian natang kucing saja beribu-ribu dah kena. Contoh, biar kita nampak. Padahal korban satu ibadah yang disuruh oleh syarak. Datangnya tiap-tiap tahun sunat muakkad. Tapi dikira bazir, ibadat bazir. Benda hak syarak tak suruh, agama tak suruh, bagi dia tidak ada pembaziran. Silap. Satu kesilapan besar di kalangan masyarakat kita. Saya bukan anti kucing. Ni hukum. Lepas tu saya sebut dah tadi dah. Hukum bela kucing harus. Nak letak kucing dalam rumah pun harus juga. Cuma berhati-hati. Berhati-hati. Dan janganlah sampai tahap membazir harta kita. Bukan sunnah Nabi ke bela kucing? Bukan sunnah Nabi. Ada kita baca dalam Facebook dia kata sunnah Nabi bela kucing. Salah. Nabi tidak bela kucing, tetapi Nabi bela kambing. Bahkan kebanyakan Nabi-Nabi menggembala kambing. Nabi Musa alaihissalam menggembala kambing. Masyhur Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kambing. Tapi nak bela kucing tak ada masalah, boleh. Nampak kita ulang banyak kali supaya orang tak marah.
Sebab ada orang marah, dia kata nak petang tu, nak petang tak minat kucing. Tak, bukan, ni hukum. Apa je yang kita nak bela silakan, tapi biar beri faedah. Nah, bela unta ada faedah tak? Ada unta, ada faedah. Bela lembu, bela kubah, bela kambing kan ada faedah. Ada susunya, ada dagingnya, boleh jual pula kan ada faedah, betul tak? Ni bela hamster. Nak gebang pun tak boleh, nak makan pun tak boleh ke boleh? Boleh makan hamster. Kau rajin makan hamster macam lu tepung. Tak rasa bela lah. Benda orang tadi nak makan pun tak boleh, telur dia pun tak ada, dah payah bela lah. Apa masa kata bela ayam dia tak kira boleh goreng, bela itik boleh telur asin lah. Bela tiku, bela tiku bela sendiri. Bela berok ada tak? Bela berok ada, bela berok haram hukum tu, tak boleh. Binatang yang kotor, binatang yang bawa kuman bakteria haram. Ini fatwa daripada ulama-ulama. Dan jangan ikut si kita nak bela. Tengok orang bela atas. Ada kau tengok kawan ni bela kucing kan? Kau bela atas kucing. Kawan ni minat kucing, ni tak minat. Kawan dia daripada dulu memang minat, daripada kecil dia minat dah bela kucing. Dia pun nak tiru atas. Betul lah arti hak minat pun bela kucing juga. Dia pun nak bela atas. Bela 3 hari mampu kerah. Dah wi makan, dah wi minum, bagian nak selfie saja. Ni tak kena. Dia tu panjang lebar dah tu Abu Hurairah.